Jadi saya datang ke sini ke kebun Kademio di Bagan Serai, di Padang Serai. Masuk. Kulim. Mana yang luka tu? Jadi alhamdulillah kami Bawa mai. dah betul. Bawa mai. Hari ni kami datang tengok dia punya Hilang nama tu dah. Ni Kademio ya. Orang yang berjaya dalam pengusahaan doyan dan juga kebun. Ada warung lah tu. Sayang warung pula kami tak dapat tengok. Tak dapat rasa makannya sebabnya kami terlambat. Jadi dah tahu ni okeylah. InsyaAllah kalau kami sampai ke Kulim, kali ini kami akan singgah di sini. Yeah. Itu dia ni rumah dia. Dia tidak nak kopik dengan tangan. Oi, lapang kau ni. Buka kau. Kenapa yang di paku zinc tu? Takut orang manjat? Kera, tahu tu kera. Monyet. Kera tak boleh manjat ni. Bukan ke dia ada belatah? Dia ada bawah datangnya. Patutlah pokok-pokok ni penuh dengan zinc rupanya. Rupanya. Yalah kena kera. Tangan tu. Bengok tangan. Oi, tengok. Buka je dengan tangan tu. Aku garang kalau luka jangan marah kuda lah. Oi, dah. Oi, dia ngopak macam tu rupanya. Patutlah dia sayang. Awak tak terkopak dengan pisau juga. Memang barak makan. Kau barak makan. Ini buah bau loro tahu? Buah bau loro. Jadi Mubarak makan buah yang bau loro. Kita tengok betapa kelazatan dan kenikmatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak sesia lah dia datang ni. Tadi murut. Kalau aku datang tak doyan faham. Tak apa. Kita tak datang, kita salam. Dia cukup balik. Macam mana okey? Buah. Tengok. Ini buah durian kampung. Salin pakaian. Ya. Batu tadi. Duduk sini. Panas. Batu bawa dah kena tak? Bawa badan dia. Bawa badan dia. Okey, saya pula nak makan. Dia nak jumpa artis. Artis ni kena bayar tu dia. Wang dia tak apa dah. Kata. Tak. Lungguk. Lah, saya pun nak try juga makan durian kampung ni. Apa ni? Memang sedap. Memang lazat. Biji lungguk aku nak semai. Apa Zat? Pak ni durian kampung. Yang bau dua betul-betul bergedebuk. Tu jatuh itu orang berambil. Jual lah. Biji pun tumbuh jual. Ada harga. Barang. Dengar orang bisnes. Barang jadi duit. Tu dah. Tu siap beli beg tu. Tengok tu. Tak main-main.